Saya rasa saya dah penat dah nak rangka konten, nak ada content direction dan sebagainya. Saya rasa saya nak just pacak kamera depan saya balik daripada kerja, macam like sekarang lah, saya baru balik daripada kerja, saya just decide untuk nak pacak kamera depan saya and bagi tahu apa pandangan saya tentang certain perkara dan perkara-perkara yang saya dah belajar sepanjang seminggu ni. So, nak jadikan cerita, kalau korang dah pernah tengok video ni, ada orang kata, Syukri dah miskin ke hari live? Kau ni dah sangka sangat ke pukul 4 pagi kau live? Sebenarnya bukan sangka. Dalam kehidupan, you are compete each other. Bila kompetisi saya bangun daripada tidur, saya tak nak dorang bangun. Biar saya bangun dulu, biar saya akan jadi harimaunya. Video ni menunjukkan bahawa Dato' Alif Syukri ni, dia ada satu mindset yang tak semua orang ada. Tak semua business owner ada lah. Saya tak pastilah. Tapi sebab tu saya suka ambil contoh, belajar sesuatu daripada CEO-CEO yang dah berjaya ni kan. Kita ambil satu contoh daripada Dato' Alif Syukri sendirilah. Dia cakap yang ada orang komen dekat dia, dia bagi tahu Dato' Alif Syukri ni dah miskin sangat ke? Dah tak ada duit ke? Dah sangka sangat ke bangun 4:2-3 pagi untuk buat live and jual produk? Yang mana kalau kita tengok business owner lain, jaranglah ada yang turun padang and jual produk dia sendiri. Tapi Dato' Alif Syukri buat perkara tu. Yang mana mindset tu power. So, penting bila kita belajar sesuatu, kita lihat sesuatu daripada CEO yang dah berjaya ni dan kita ambil iktibar dan belajar lah. Dato' Alif Syukri ni dia bagi tahu kita yang dalam dunia ni semua orang adalah kompetitor kita. Mungkin dalam konteks dia adalah kompetitor secara sihat lah. So kita kena ambil perspektif yang mana semua orang di sekeliling kita ni adalah kompetitor secara sihat. Dato' Alif Syukri nak make sure yang dia selangkah lebih depan daripada semua kompetitor dia. Dikala semua orang tengah tidur, pukul 4:03 pagi kan, orang tengah tidur, business owner yang lain tengah tidur, tapi dia nak bangun awal untuk jual produk dia. That's crazy lah. Yang mana saya sendiri tak mampu nak buat benda tu. Tapi satu perkara lah yang saya belajar daripada mindset Dato' Alif Syukri ni adalah kita kena sentiasa berlangkah-langkah ke hadapan daripada kompetitor-kompetitor yang lain. Mungkin ada orang macam tak bother untuk nak compete dengan orang lain. Mungkin ada orang rasa dia perlu untuk compete dengan orang lain. Again, saya cakap, bila kita nampak sesuatu daripada CEO yang dah berjaya, value, perspektif yang baru, bagus untuk kita jadikan tu sebagai iktibar dan satu insight barulah untuk kita, perspektif baru. Sebab apa? Sebab saya rasa benda tu dapat mengajar kita, dapat motivate kita untuk kita teruskan kehidupan. Itulah yang saya dapat daripada video Dato' Alif Syukri tu kan. Kita jadikan tu satu iktibar lah. Mungkin ada orang boleh implement benda tu, implement. Kalau tak boleh, tak apa. Ada banyak lagi CEO kat luar sana yang kita boleh jadikan iktibar, yang kita boleh belajar daripada life journey diorang dan kita apply dalam kehidupan seharian kita, and semoga kita jadi orang yang lebih hebat lah from time to time. Ingat, saya sangat suka bila kita dapat lihat sesuatu yang baru daripada CEO-CEO yang hebat ni. Bukan nak mengagung-agungkan sangat diorang ni, tapi there must be a reason kenapa diorang boleh berada di tahap di mana mereka berada sekarang ni. There must be a reason. So dari situlah kita ambil value yang ada pada diorang, kita ambil tiba, belajar dan akhirnya implement, apply dalam kehidupan kita. Kalau nak apply. Kalau tak nak apply, kita boleh belajar daripada perspektif yang lain jugalah. Okay, untuk siapa yang dah subscribe, Alhamdulillah, thank you untuk support. Kalau yang belum subscribe, don't forget to subscribe, like and komen lah apa pandangan korang tentang apa yang kita dah kongsikan, apa yang kita dah sampaikan, pendapat atau journey yang kita dah lalu dalam seminggu ni kan. So, saya hanya nak menyampaikan apa yang saya belajar untuk sama-sama kita grow and eventually sampai kat tahap yang mana kita inginkan. Okay?